Halo bos, selamat petang, selamat petang. Saya Mr. Pang ah. Hari ini kita kedai ada masuk yang kereta ni. Saya paling suka punya. Tahun 2017 Toyota Camry 2.0 E-Spec ah. E-Spec dalam tak ada leather punya. Okey, harga jual 68,800. Kereta ni sudah facelift, lepas tu baru punya engine lah. Engine warna silver, Toyota baru punya engine, 6 speed. 6 speed lah. Plate nombor pun cantik. Warna putih, kita sudah tukar warna putih ya. Pearl white. Pearl white. Okey, engine dalam macam ni. Okay, warna asal silver. Ini pun silver. Kita tukar luar punya warna aja. Dalam tak ada spray ya, dalam tak ada spray. Okey, baru punya engine Toyota VVTi, VVTi IW. 6 speed lah, 3 gearbox. Okey, kereta ni condition baik. Aircon sejuk, engine gearbox tak ada masalah. Customer yang trade in kereta baru. Okey. Dua VVTi lah, confirm punya. Dalam macam ni. Dalam bukan leather lah, sebab dia E-Spec. Dia E-Spec, dia bukan leather. Warna hitam, dia macam kain lah. Kain, macam kain. Lepas tu pusat button. Mileage 84,000. Toyota punya CD player sebab dia E-Spec lah. Dia E-Spec. Steering original lagi. Okay, kilap-kilap. Original leather. Tapi dia sini pun kain juga lah. Belakang mesin serupa macam baru lah. Tak pernah pakai. Okay. Belakang punya lampu pun sudah lain sikit. Tengok macam hybrid tapi dia bukan hybrid ya. 2.0 E-Spec D4S engine. Belakang macam ni. Harga jual 68,800 tahun 2017 Camry facelift. Kalau lembing boleh ikat 7 tahun. Boleh ikat 7 tahun bulanan 1,100 lebih. Tadi saya agak kira zero deposit lah. Kalau beli ini kereta biasa 10% mungkin 1,000 atau 900 lebih. Lepas tu kalau kredit boleh sampai 9 tahun. Kredit boleh sampai 9 tahun. Nama ada sikit masalah, masuk kredit lah. Kalau bank biasa dokumen kena lengkap lah. Kalau bos-bos dan kawan-kawan sempat minat kereta ni boleh kontak kita. Kalau ada apa mula-mula kita saya akan video lagi. Thank you bos thank you.